Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa karamatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li nabiyil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات شهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada majlis yang saya berikan yang hormat Adun Trigading dan juga Raja ke Mesin serta barisan dengan kuasa dan di masjid dan para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, Allah SWT telah memperkenankan untuk kita bertemu. Semua rasa macam lama tak jumpa sebab sebulan sekali. Betul kalau boleh buat sebulan 2 kali sama-sama mesra lah kita. Tadi yang jumpa saya itu pegang peluk. Lagi tak terus tu maknanya saya okey dia dekat rumah. Tapi kalau dah terus sendiri tu maknanya ada masalah. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, kita sekarang dah masuk bulan Zulqa'dah. Dia kena sebut betul. Bukan bulan Zulqa'dah, bukan bulan Zulqa'dah. Yang betul ni bulan Zulqa'dah. Qa'dah ni maknanya apa? Duduk. Kalau Qa'dah duduk terus bangun, dia buat lebih cepat. Kalau Qa'dah duduk santai-santai, berbual, minum kopi, dia lambat. Daripada mana asal usul bulan Zulqa'dah ini? Dia dulu ketika di Mekah, orang Mekah ni kan berdagang keluar. Di samping dia menerima pedagang-pedagang daripada luar. Jadi memang tak sempat dulu. Itu dipanggil Qa'dah. Tapi bila datang di bulan haji, bulan Zulhijjah, belum musim haji lagi, tapi orang dah ramai berkumpul datang ke Mekah. Dua matlamatnya, satu nak buat haji, satu nak berniaga dulu. Sampai hari ini dua tu ada. Yang berkumpul dekat sana, satu nak buat haji, satu kat sana memang nak tingkatkan pendapatan. Jadi kalau sebelum ni banyak orang Mekah pergi luar. Masuk di bulan haji, bermula dengan Zulqa'dah ni, dia dah mula tak keluar dari Mekah. Sebab orang-orang luar akan datang ke Mekah. Maka dia perlu duduk santai-santai, lama sikit duduk. Itu dia sebenarnya dia punya nama, apa nama, bulan. Dan bulan Zulqa'dah ni bermulalah namanya bulan-bulan haram. Jangan lupa ni bulan haram ni. Inna iddata syuhur wa inna Allah isna asyara syahran. Di sisi agama kita, di sisi Allah itu sendiri ada 12 bulan. 4 daripada 12 bulan ni minha arba'atun hurum. 4 daripadanya dikenali sebagai bulan-bulan haram. Bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu dia betul-betul
satu saja yang berasing, orang Rajab. Zulkaidah ni orang tengah buat persiapan nak pergi haji. Kita kena bantu beri sokongan, termasuk yang nak buat persiapan. Jangan buat perkara-perkara yang mungkar. Maka disebut furu, bukan haram. Maknanya hormat, perlu dihormati. Jangan buat perkara dosa dan sebagainya. Masuk aja bulan Zulhijjah, orang dah buat haji, tengah buat haji. Lebih-lebih lagi kita kena saling doa-doa. Masuk di bulan Muharram, masih lagi bulan yang perlu dihormati sebab dia dah balik haji. Bila balik haji ni, macam-macamlah keberkatan kita minta. Untuk dibawa keberkatan tanah suci Mekah datang ke Tumpang pecah ni baru. Jadi bulan-bulan inilah bulan untuk kita penuhkan masa kita dengan membuat amal ibadah. Dan kehadiran tuan-tuan hari ini juga, kalau betul cara dan niatnya, semoga Allah nilai sebagai satu ibadah, dapat ganjaran baik daripada Allah SWT. Jadi kita ni dah masuk muka surat yang ke-5, iaitu tajuk. Baru nak masuk tajuk 7 anggota yang pertama, iaitu mata. Jadi saya bacakan terus. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, ada padanya 7 pasal. Satu pasal, satu anggota. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan tempat-tempat kepada tempat menuntut ilmu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlagu. Sampai situ. Kata balik. Dilepas tu bermulalah mensyukurkan mata. Itu dah tajuk lain. Ini kitab ni memang kena pandai baca, kena pandai letak titik, kena pandai berhenti, kena pandai mula, kena pandai tutup. Kalau tidak dia tergantung, tak tutup. Baik, semula. Kita balik asal. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala, mencipta akan dia, maknanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang padanya terdapat beberapa faedah. Pertamanya kita kenali dulu mata kita. Mata kita ini tuan-tuan, dia adalah organ yang kedua paling hebat ataupun kedua yang paling kompleks selepas otak. Otak itu anggota yang paling kompleks sekali, sebab di dalamnya terdapat bermacam-macam urat, saraf, darah dan sebagainya. Yang kedua jatuh kepada mata. Mata ini rupanya dia antara organ yang paling kompleks. Sebiji mata boleh sampai 2 juta lebih maklumat yang ada pada situ. Kita nak kenal warna, nak kenal rupa, nak kenal logam, nak kenal motor kita mana satu. Motor kan serupa, dia lebih kurang kalau jenis apa, tak kira Honda ke Toyota ada motor, tak kira Honda, tak kira, saya pun tak pandai motornya. Kan sama warnanya, beda. Nak bezakan tu macam mana? Tak semua orang yang ada mata tu boleh membezakan mana rumah dia, mana rumah dia. Ini kasut ni kalau nak cari kita perlukan
yang itu dia tak nampak lagi keagungan Allah ciptakan mata. Rupanya mata ini tuan-tuan, dia lebih banyak daripada cap jari, banyak dari sudut kelebihan. Cap jari ini disebut ada 40 ciri-ciri dia, manakala mata disebut ada 200 lebih, dekat 300 ciri-ciri dia. Sebab tu hari ini orang dah mula pakai impasan mata. Betul tak? Yang ni dah biasa. Sekarang ni pergi pejabat, lepas mata kita tutup, kan orang lain pula. Maknanya apa? Mustahil, kata ahli sains, yang dalam mata kita, yang bulat, apa nama, iris, dia macam, dia pancake tu, yang tengah tu, dia ada macam bulat, ada bulat tu. Dia kata mustahil ada orang yang sama dengan mata kita. Tak ada yang sama. Macam kat jari, tak ada yang sama. Sebab tu dah mula kan, kalau ciri-ciri keselamatan dunia, dia dah pakai mata, tak pakai diri. Bukunya dia sangat luar biasa. Dan mata ni juga tuan-tuan, dia antara anggota yang tak pernah membesar. Tengok sebelah dia telinga, dulu kecil, dia dah besar lagi. Tengok hidung, dulu kecil, dia dah besar. Muka jangan cakap, tapi mata dia tak besar. Bukan makin tua, makin besar, makin mana. Betul tak? Mata kita ni rupanya dia tak berubah. Kan tak pernah tahu kita agaknya ada benda yang kembali dia tak kembang-kembang. Kalau dia kembang, payah kita. Matanya makin padam, makin kemari. Dia makin tua ni kan sampai ke belakang tak? Mustahil. Rupanya ikut kajian sains dia takkan membesar. Mungkin kalau besar pun dia punya alis, tapi yang mata bulat dalam tu dia tak pernah membesar. Ini kadang-kadang kita tak lagi nak kaji pada mata. Dia ada macam-macam corak. Ada yang biru, ada yang warna coklat, ada yang warna perak. Ada juga binatang yang kalau cuaca sejuk dia warna biru, kalau cuaca panas dia warna lain. Itu adalah beberapa kelebihan yang ada. Tapi nanti kita punya mata. Fungsi dia ni, yang iris ni, yang bulat ni, dia mengawal kawalan, dia mengawal cahaya masuk dalam mata ni. Pasal tak? Kadang-kadang kita tengok, tak boleh, kita tak boleh terima cahaya itu. Jadi dia kawal. Jadi dia akan mengecil. Ingat tak? Bila dah lama-lama nak tengok handset, nak tengok kitab, buka spek, kecilkan mata pun. Betul tak? Dia punya tu dah ada masalah. Dah tak macam dulu. Dah mula kecilkan mata. Kalau buka spek, kecil mata kita. Itu yang gabung jauh, gabung dekat, gabung luar, gabung macam itu. Kemudian juga, kalau dalam keadaan gelap, dia akan kembang yang bulat. Dia akan kembang, nak bagi masuk cahaya, bagi nampak. Kan begitu, tengok dalam gelap kan. Ini kita punya apa nama? Kita punya mata. Ketika dia berkedip, dia kata tengok saya kan, tak perasan berapa kali kita berkelip. Dia bila kita kelip aja 0.03 saat. Bukan 3 saat 0.03 saat. Nak kira pun susah. Kemudian ketika dia berkedip tu, ada 200 otot yang bekerja untuk kedipkan mata. Jadi ini kena cari. Sekarang zaman teknologi lah. Saya pun mencari juga untuk rasa betapa nikmatnya mata. Ada ulama sebut apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan beramal 500 tahun sekali, nak dibandingkan nikmat mata yang Allah beri kepada kita, timbangannya yang mata lagi berat daripada amalan. Nak begitu besarnya nikmat mata kepada. Jadi kena rajin-rajin tengok mata. Kita jalan tengok mata kita ya. Dah masuk abu, dah merah, dah mekar, baru ganti air. Kalau tidak kita. Jadi kena apa nama? Kena carilah
dia punya beberapa kelebihan. Mata ni pula, dia cuma lihat je. Yang nak nyampaikan apa yang kita nampak tu adalah akal kita. Akal kita ni lah yang akan menentukan apa yang dilihat oleh mata. Akal tak boleh tahu yang itu apa. Selagi tuan-tuan tak nampak, tak jelas, akal tak boleh tahu. Sehingga terang barulah boleh kenal siapa orang. Kan ada orang dia gambar. Ketika tengok gambar, siapa di tengah-tengah tu Kalau dia besarkan gambar tu, baru nampak. Mana akal dia perlukan mata kan? Kalau mata tu tak cantik, tak sihat, cahaya tak cukup, dia tak boleh baca apa yang dipandang oleh mata. Itu dia punya beberapa. Dan mata ni juga, di samping ada beberapa kelebihan, dia juga ada beberapa kelemahan. Mata ni, dia melihat benda lain tapi tak boleh melihat diri sendiri. Itu kelemahan mata. Boleh tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kalau tak ada cermin tu, tak nampak, tak boleh. Lepas tu kena cari cermin set motor, kamera motor, cermin kereta. Kalau perempuan tak selalu nak fotokan juga, dia tak kira lah siapa punya cermin, dia main fotolkan. Kat dalam ada orang tu, tengok. Maknanya mata ni tu kelemahan dia. Dia tak boleh melihat diri sendiri. Sebab mengatur orang bukan main ni. Tidak. Mata tempat orang, mata telinga orang, mata hidung orang. Hidung sendiri tak. Tengkuk sendiri pun tak. Telinga sendiri, padahal telinga tu dekat dengan kita. Mana boleh tarik nanti tak boleh. Lidah kita pun tak boleh pusing sampai ke belakang. Kalau ke belakang pun telinga tu belakang. Itu kelemahan yang ada pada mata. Kemudian dia tak boleh tengok perkara yang sangat jauh, tak boleh. Jauh sangat dia tak mampu nak tengok. Dekat sangat pun tak. Itu kelemahan yang ada pada dia. Kemudian dia tidak dapat melihat perkara yang di belakang. Belakang dinding, belakang langsir, belakang pintu. Dia tak boleh nampak. Itu kelemahan dia. Kemudian dia melihat yang di luar saja, tak nampak yang dalam. Mata cuma boleh nampak, banyak kereta, berapa orang dalam masjid. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita telefon. Dia berapa ni? Ada orang 500 orang, dia terus. Tapi nisbah nampak ni. Kemudian dia kata melihat bahagian-bahagian sahaja, bukan keseluruhan. Kalau tuan-tuan tengok pokok pisang tu depan je, belakang tak nampak. Kenapa? Depan je tengok kereta, mana boleh nampak semua? Boleh tak? Tuan-tuan tengok kereta, sekali tengok nampak semua. Ada? Tak boleh. Nak tengok belakang, kena pergi belakang. Nak tengok pintu, kena pergi tepi. Betul tak? Dia cuma nampak sebahagian. Dia tak nampak keseluruhan. Dia cuma melihat perkara yang terbatas, tidak nampak perkara yang tidak terbatas. Kita rasa angin kena kat kita. Sejuk angin, tapi tak nampak. Enak, rasa ada angin, mata tak nampak angin. Begitu juga dia kata dalam melihat ini pula banyak membuat kesalahan. Kerana apa yang sebenarnya besar, pada pandangannya nampak kecil. Nampak matahari kecil, nampak bintang kecil, padahal dia lagi besar daripada dunia. Itu dia punya kelemahan. Apa yang jauh nampak dekat, apa yang diam nampak bergerak, apa yang bergerak nampak diam. Dan selalu saya bagi contoh dulu. Pergi zoo bawa anak, tengok gajah, besar gajah, kata anak. Dan bila anak tu balik, tak pakai zoo, anak tanya balik, "Bang, kenapa gajah tu kecil? Kenapa bila dekat dia besar? Kenapa jauh kecil? Jadi gajah ni besar ke kecil?" Kalau nak jawab pandangan dekat ke pandangan jauh, betul tak? Ini boleh jawab gajah tu besar bila dekat-dekat, gajah tu kecil bila kita jauh. Itu betul jawapan ni, tapi kita jawab besar juga. Maknanya dekat, itu maknanya dekat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nampak ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kena rasa bagaimana nikmat dia dapat melihat. Orang buta tak dapat nikmat melihat dengan
nikmat mata tidak dapat. Berat dia tak dapat tengok keindahan alam. Kalau itu macam rugi. Tapi sebenarnya tak juga. Dia juga tak nampak yang namanya kemungkaran. Dia tak nampak yang haram. Kita lebih yang haram banyak daripada yang haram. Sebab tu orang buta, bila dia hafal Quran, dia lebih cepat daripada kita. Dia lebih cepat daripada orang Mekah. Sebab dia tak nampak. Jadi rupanya pandangan mata kita ni, bila dah banyak pahala dan dosa lagi banyak, lagi payah nak hafal dia. Dia orang buta dia cepat. Walaupun ada kekurangan, tapi ada kelebihan. Jadi ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah, beberapa kelebihan, yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Itu biasa bangsa ni, bangsa lain, bangsa Cina, bangsa India, yang baru bangsa akhirat. Maknanya yang terbangsa kepada dunia, yang terbangsa kepada akhirat, yang bersifat dengan sifat dunia, yang bersifat dengan sifat akhirat. Dia mulakan akhirat dulu baru dunia. Sedangkan kita hidup dunia dulu baru akhirat. Kenapa tu? Kenapa ulama ni sebut? Kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Nak bagi tahu akhirat lagi penting daripada dunia. Kan kita baca surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayat. Disebut mati dulu, baru hidup. Patutnya hidup, baru mati. Nak bagi tahu, mati itu lagi penting daripada hidup. Lepas tu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang itu diikut urutan. Kita minta kebahagiaan hidup di dunia dan juga minta kebahagiaan hidup di akhirat. Termasuklah bahagia dengan pandangan mata yang bersifat dunia ataupun akhirat. Yang ini saya dah pernah sebutkan. Antara dunia dengan akhirat ini, dalam agama kita dituntut untuk cari dengan penuh kesungguhan. Tuan-tuan kena cari dunia ni bersungguh-sungguh. Macam mana? Apa dia kata? Ikmal li dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah mencari dunia ni bersungguh-sungguh, seolah-olah kamu akan hidup selama. Cari. Kemudian disuruh juga kita cari akhirat sungguh-sungguh juga. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kita akhirat ni seolah-olah kita akan mati pada esok hari. Bayangkanlah kalau orang yang dihukum gantung tu memang matilah hari esok. Tak pernah lagi orang kena gantung tak mati setakat ni. Tu zaman si Bintong tu lain, kita lain. Yang dekat penjara ni, dia kata betul gantung. Kita bayangkan, dia dah tahu dia nak mati besok. Agak-agak macam mana dia beramal malam. Betul tak? Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyak, seolah-olah akan mati. Dia bukan seolah-olah. Kecuali yang tukang sebab ataupun tukang nak urus tu mati semua. Yang nak uruskan kematian orang tu mati semua, itu lain. Tapi nak bagi tahu, dia suruh kita bersungguh-sungguh sampai ke tahap itu. Tapi antara dunia dengan akhirat ni, Allah dah tetapkan mana yang jadi matlamat kita. Apa dia panggil? Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur illa mata'ul ghurur. Hanya penuh dengan keseronokan dan juga tipu daya. Itu dunia. Memang Allah dah beritahu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan kekal selama. Jadi maknanya dunia bukan matlamat. Tuan-tuan carilah dunia ni macam mana hebat. Beli rumah ke tanah ke bawah rumah ke kereta ke. Carilah. Tak ada masalah. Tak berdosa pun. Tapi dia bukan matlamat hidup. Bukan. Kumpul harta, tak ada masalah. Tapi dia bukan matlamat hidup. Matlamat hidup apa dia? Akhirat. Kenapa dunia tak boleh jadi matlamat? Sebab sifatnya sementara.
Benda sementara ni tak sesuai jadi masalah. Tak boleh. Tuan-tuan sayang macam mana pun kereta tu, satu hari sama ada dia meninggal dulu ataupun kita meninggal, kita akan terpisah dengan dunia. Lepas tu dipanggil apa? Meninggal dunia. Maksud meninggal dunia ni apa? Dunia ini tempat kita tinggalkan, bukan tempat tinggal selamanya. Jangan ada cita-cita nak duduk kat pegang-pegang sampai akhirat. Tak ada. Kita tak akan berada bersama-sama dengan yang namanya dunia. Sayang isteri macam mana pun akan terpisah. Macam mana sayang tu kita dengan orang tu akan terpisah. Dan namanya dunia. Jadi yang ini hakikat kena faham dunia. Sebut dulu kan, beli kereta tak nak kemik, tak boleh. Beli baju tak nak koyak, tak boleh. Beli kasut tak nak hilang, tak boleh. Tuan cari dia kedai kasut, tanya dia okey. Ini kasut boleh tahan berapa puluh tahun. Dia tak nak, dia nanti kasut yang tak boleh koyak, yang tak boleh pakai besi macam begitu. Takkan ada. Yang namanya dunia pasti akan ditinggalkan. Kita tinggalkan dia ataupun dia tinggalkan kita. Dia musnah ke, terbakar ke, dicuri orang ke, hilang ke, hangus, dia akan musnah. Sebab tu tak boleh lebih-lebih dengan dunia. Tuan boleh ambil, tak boleh lebih-lebih. Apa kata dia? Jangan berani bagi hati kita lebih-lebih dekat orang, dekat dunia, melebihi hati yang kita bagi kepada Allah SWT. Kereta tu walaupun baru beli, tak boleh sayang sangat, tak boleh. Mungkin tak sayang. Tuan-tuan bayangkanlah baru beli kereta S70. Wow. Dia mesti ada rasa nak tengok sedang kucing bergaduh. Dia kata kucing tengok kereta ni, takut bergaduh atas kereta ni. Waktu bunyi kereta kan apa dia? Tak kira. Nak bagi tahu kalau begitulah keadaan, tak kira motor ke kereta ke. Nak bagi tahu betapa melekatnya dunia dalam. Sebab tu kalau masa tak kuat, jangan beli yang baru. Kalau masa tak kuat, kita yang boleh kenal diri kita. Bohong tak kenal. Allah bagi hati dekat kita, antaranya dia boleh nilai diri sendiri. Sebab tu orang ada benda baru ni kadang jalan lain. Tengok orang pakai baik, baju baik, kan lain. Lagi lah kalau yang jenis bernama Puspanita tu, Elmore tu pakai baju solo tu. Kalau baru beli tu, dia punya jaga makan tu pun baru lain. Naik dia nak pastikan tengok berkedut naik, duduk betul kan. Dia tak ada masalah. Tapi jangan sampai hati kita ni terpaut lebih dan dunia. Kenapa tak boleh? Tunggu dia hilang, tunggu dia koyak. Sudah ada orang koyak sikit dan nak pakai. Takut orang nampak yang koyak, padahal koyak tu tak nampak. Ini kena dibezakan. Nak bagi tahu faedah yang paling besar sekali itu adalah di akhir. Ingat saya sebut dulu apa? Hidup di dunia berakhir dengan kematian. Hidup di akhirat, tuan-tuan tak akan mati lagi. Walaupun dia masuk neraka, dibakar hari-hari. Malaikat bakar tu hangus habis di kulit-kulit tinggal tulang pun habis. Allah akan serta-merta gantikan kulit baru. Dia tak mati. Kalau mati kena sekejap, kena yang ada sakit jantung apa, kena segar dia dah mati. Bila nak seksa dia, termasuk yang penghuni syurga pun tak akan mati. Dua-duanya menikmati keindahan di alam sampai bila? Allah. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya itu pergi kepada setengah daripada bangsa akhirat.
Kalau tengok ni, alam ni ada dua. Satu alam sebelah bawah, satu alam sebelah atas. Yang disebut ni semua alam sebelah atas. Langit, matahari, bulan, bintang dan lain-lainnya. Lain-lainnya apa dia? Hujan, angin, yang alam atas. Ini tujuan Allah ciptakan mata kita. Yang bersifat akhirat, dia suruh kita memandang kepada langit, pandang kepada matahari, pandang kepada bulan dan bintang dan lain-lainnya. Kenapa? Supaya berdalil engkau dengan dia atas Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok langit tanpa dalil, tak sampai pun dalil dalam hati kita, bermakna pandangan tuan-tuan apa dia hukumnya? Sia-sia. Ataupun lebih tepatnya buang masa. Masa berlalu tapi tak dapat apa-apa faedah. Macam mana tuan-tuan nak tengok langit dan dapat pahala tengok langit? Bila kita tengok time menduk tu nampak yang mana? Nampak. Itu pun tak nampak dalil, cuma nampak hujan tak. Kita jarang tengok orang tanya-tanya depan rumah tu. Kenapa ni? Aku cari dalil. Allah sebut ni. Malah ada ulama kata, kalau hati kita resah, gelisah, kusut, tak tenteram, tak tenang, dia kata pandanglah ke langit ni kan kalau putih-putih tu tak ada apa. Tapi kalau tak ada pandang, sakit kan. Bukan apa-apa, dapat sakit kalau tak dia. Sebab dia kata apa? Supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasa dia. Kita lupa sebenarnya Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, bintang, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan awan, Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan angin. Kita lupa kejadian-kejadian inilah sebenarnya yang telah membesarkan kita. Kejadian-kejadian inilah yang menyebabkan kita hidup bertahun-tahun lamanya. Ingat, saya tak ingat saya dah sebut dulu kan. Kalau nak ambil yang namanya alam atas, dia kena rajin tengok. Contoh, yang namanya langit, daripada langit turunnya hujan. Betul tak? Daripada langit turunnya hujan. Kalau sebut hujan ni tuan-tuan, tak ke dia tu yang beri kita makan selama ni. Tuan-tuan nak makan ubi, kalau tak ada hujan, macam mana? Kalau tuan nak makan beras sepadi tu, kalau tak ada hujan, macam mana? Tuan-tuan nak pelang, nak makan madu, nak makan denas, nak makan temikai, nak makan apa pun kat dunia ni, kalau tak ada hujan, macam mana? Kan? Kita nampak, itu nampak langit, nampak hujan tu, belum nampak lagi siapa yang menurunkan hujan. Ingat saya sebut dulu, tuan-tuan makan nasi. Kita orang Asia ni kan tengah hari makan nasi. Hari ni Allah dah tentukan berapa biji nasi masuk dalam perut tuan-tuan nanti tengah hari sampai ke malam. Allah bukan tentukan nasi tu. Allah tentukan nasi tu daripada mana datangnya beras. Daripada kedai mana? Kedai Urgen tu, kedai Faizal tu, kedai Acor tu. Kan beras kita ada. Hari ini tak tahu lah, mungkin hari ini orang makan beras kat orang macam Allah ni. Allah tentukan sampai ke tahap itu, kedai mana tu ada beras kita yang kita pergi. Lepas tu Allah tentukan pula asal usul beras tu, siapa yang tanam. Dia punya dekat dia punya tangkai tu kan, ada dia punya padi tu. Kita punya beras tu, padi tu kat mana? Kat Thailand ke? Kat Kedah ke? Kat mana lagi? Kira yang ada tanam beras, tanam padi.
Dan Allah tentukan sekali siapa yang tanam padi. Itu kalau ikut kena cari kita. Siapa nanam aku punya padi. Macam mana tuan-tuan aku suruh tak boleh. Tak mampu kita nak nyusul mana datang aku punya beras. Haji tanam ni dapat saya makan. Tak bukan begitu, memang tak dapat kan. Jadi sebab itu kita baca apa? Allahumma barik lana. Walaupun tak seorang-seorang. Apa? Yang nak nyampaikan nasi itu dalam mulut kita, ramai yang terima. Bukan kita sahaja. Kita cuma tahu beli beras, kita masak, kita makan. Nak jadi beras. Padi ni pula tuan-tuan, dia jaga. Allah jaga padi kita. Mungkin kita kata untuk bulan depan ataupun tahun depan Allah dah tentukan kita punya makan ni. Nak besarkan padi itu kena ada tanah. Tanah tak kering kontak, tak boleh. Lagi padi, kena ada air. Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Nak jaga kita punya padi. Allah turunkan pula matahari, kena panas. Kalau tidak, nak tumbuh macam mana? Allah turunkan juga yang namanya angin bermusim. Dan juga Allah tetapkan tempoh masa bila dia boleh tuai, bila dia nanam. Itu baru padi kan. Ini nak korban ni kan orang pilih lembu yang besar, kambing yang besar, anak yang besar. Kalau kita tengok lembu, siapa yang besar? Kita beli nak buat korban, tambat dekat pokok. Abang nak buat korban lembu ni. Ini lembu siapa? Lembu abah juga apa lagi? Kalau ikut hakikat ni, lembu ni tak berhak memiliki apa-apa. Ditambah situ, maka rumput tu siapa yang besar? Bukan kita, mana ada orang siram rumput tu kan? Allah yang besarkan dia untuk bagi makan lembu kita. Habis air, diturunkan hujan untuk lembu itu. Daripada situlah dibesarkan lembu ni, dagingnya, tulangnya, uratnya, sarafnya, upanya, kulitnya. Ini kalau ikut tuan-tuan kalau kita masih lagi tak boleh nak mengambil pengajaran daripada ciptaan Allah malu kita. Tengok kambing lembu ni, mana sekolah? Pernah nampak pergi sekolah? Dengan kau pergi sekolah pun tak. Pergi kuliah lagi tak ada, dia pergi. Tapi dia bagi manfaat kepada manusia sangat banyak. Daging dimakan, masakan, masak korban, masak rendang, sup tulang lembu, tulang kambing, dia bok sampai dia punya perut pun jadi sate perut pun. Belum kulit lagi kan. Kepala kambing pun habis orang kerja kan. Dengan mata-mata kambing, lidah kambing, telur kambing ni pun orang makan. Kat sini saya tak jumpa. Kalau dekat Arab kan memang dia buat sate, dia buat dia punya makan tu. Kalau kambing tu semua dijual. Daripada kepala, daripada hati, sampai telur kambing tu pun dibakar, makan orang. Maknanya satu badan kambing tu bagi manfaat kepada orang. Itu tak sekolah. Tapi kita yang sekolah ni, apa manfaat kita kepada orang? Betul tak? Kadang diri sendiri pun tak dapat manfaat. Apa lagi nak bagi manfaat kepada orang? Kalau kambing tu boleh cakap, malu. Betul, kita tengah mengumpulkan untuk kandang tempat korban buat. Ini jangan pelik, jangan ditanya, jangan diminta lembu boleh cakap. Senang, ada kawan berbual, tak kenal berbual dengan lembu. Itu kalau kawan-kawan hari korban besok, kena marah. Orang ni, namanya sekolah, tapi tak ada manfaat, kena marah. Jangan dipetikai, lembu tak boleh cakap macam ni. Kenapa kita rumah tu kita? Dia pun tanya ayam ni. Kita dengan ayam satu orang dulu. Tengok, tunggu pokok baru. Tapi kalau boleh cakap, yang tu dulu baru boleh pokok. Jadi nak bagi tahu, betul tuan-tuan kita belajar ni untuk kenali diri kita.
Sampai Allah jadikan tiap-tiap satu itu pasti ada dia punya faedah. Mustahil Allah cipta sesuatu dengan sia-sia. Mustahil. Tak ada. Tak ada. Walaupun najis kita tu kita pandang macam apa nama, busuk, tak elok. Tapi kalau tanya lalat, baru makan nasi biryani, apa nasi Arab, tiba-tiba buang air, punya suka dia apa nama, lalat. Dan senang apa makan orang, tapi dia makan lain betul. Dan marah, dia bukan apa nak bagi faham. Tak, nak bagi faham. Sebab tu kalau kita makan sedap mana pun, nasi Arab, busuk, biar dia sedap itu sekejap dia. Tuan-tuan nak beli kan tanya harga. Sedap. Berapa ni? Satu mangkuk RM15. Mahal. Kan orang bertika ni kan, harga makanan naik. Itu belum nasi Arab kan, belum biryani kan. Kita berkira-kira. Bila dah makan, ketika kita buang, abang tak rasa dalam betul buang RM50. Ada? Tak pernah dipikir pun. Tak boleh ni, mahal ni nak dibuang, tak buang macam tu je, tak ada. Itulah sifat dunia. Betul tak? Lama-lama habis. Dia tak tekak dia. Habis tekak, tak ada rasa kan. Jadi kena rajin tuan-tuan. Tengok langit, tengok matahari. Matahari mana gaya nak tengok. Dia bukan suruh tengok tu mana sampai tak nampak berkilau pandai kepala kenakan. Bukan. Tengok lagi jauh pun tak apa. Melihat. Nak nampakkan tentang ciptaan Allah. Dia kata apa? Dia dengan dia atas dalil adanya Allah. Adanya pencipta. Kalau tak ada matahari, tuan-tuan nak bergerak macam mana? Betul kan tunggu siang baru keluar. Mana ada sekolah malam-malam keluar berita tu, tak ada. Itu pun kena ada cahaya. Mata ni tak boleh, kalau tak ada cahaya tak nampak ni. Kita lupa, kita kenal warna. Tuan-tuan kenal pokok sirih tu kan? Kenal pokok sirih tu daripada mana kenal? Bukan pasal mata, tak. Mata ni dia melihat. Tapi kalau tak ada cahaya, tak kenal pokok sirih, tak kenal warna dia. Daripada mana kenal tu? Daripada matahari. Bila matahari suluh je, bila matahari datang daripada mana? Itu kena baca ayat Allah nur samawati wal ardh. Allah itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi seluruh. Tapi nak pergi kepada Allah tu, kita ambil daripada ciptaan-ciptaan. Bukan Allah itu cahaya, bukan. Mustahil. Tapi diberikan perumpamaan. Baik, kemudian dan atas kelestaannya, besarnya Allah, tak ada yang lain melainkan dia. Yang ini saya lupa, saya nak terangkan. Ramai yang tak faham Allah ni maha besar. Besar tu macam mana? Maknanya besar ni kita kata apa? Satu, Qul huwallahu ahad. Maka timbul sifat wahdaniyah, bersifat besar. Dia paling dekat. Kalau satu ni dia ada dua, ada tiga, ada empat. Tapi yang mendekat dengan bahasa kita ialah tunggal. Satu-satu, ada yang lain. Kalau bahasa Jawa saya ada ni. Ya, tunggal apa-apa kan. Bahasa halus. Maknanya satu-satunya, perbuatannya, zatnya, sifatnya. Tuan-tuan tengok. Saya ambil contoh, esa Allah pada sifatnya. Kita nak faham. Sifat kita bukan esa. Sifat kita ni, dia dipanggil sebagai berbilang-bilang. Jadi kalau ngaji wahdaniyah, ada 5 kam. Kam mutasil, kam mufasil. Kam mutasil, kam mufasil pada sifat, pada zat, pada perbuatan. Itu kena ngaji taufik itu lain. Kami maknanya berbilang-bilang. Pergi Mekah, nak pergi nak beli dekat negara apa? Kam harap, berapa harga ni? Tapi sekarang orang Mekah semua dah pandai cakap Melayu. Dulu kan nak cakap Arab, nak kena ngaji tu baru boleh pergi Mekah. Sekarang orang Mekah tu cakap Melayu.
Dia tulis RM RM10 pun. Bahasa Melayu tu dah senang kan. Tak tahu bila rumah kita belanja sikit. Jangan cakap dulu dia belanja. Tapi nak bagi tahu, bila sebut Allah ni esa pada sifat. Antara sifatnya apa? Kita kata sifatnya kudrah, berkuasa. Mana kuasa Allah ni kun fayakun, pasti dia. Tuan-tuan tengok kuasa dia. Pergi kedai, tuan-tuan beli roti kat dia. Tuan-tuan bawa roti tu macam ni. Masuk plastik merah tu. Tuan-tuan akan bawa pakai tangan ni. Jadi, betul tak? Okay, kan? Kan kuasa mengangkat. Tiba-tiba rumah telefon, bang, beras habis. Beli beras. Ada orang balik beli beras bawa pakai tangan. Itu satu ke apa? Ada. Dia kena pakai. Dah lain kudrah ni. Tiba-tiba masuk dia kereta WhatsApp, gas habis pula. Bila beli gas, takkan nak angkat macam ni. Ya, dah kena pakai macam ni pula. Lagi banyak beban dia. Kan lain. Itu nak tunjukkan berbilang-bilang kudrah kita. Sampai rumah, tengok orang rumah terbaring kat dapur. Terkejut, nampak keluar dekat belakang. Nak ngangkat orang rumah tu lagi berat daripada gas. Dia tak boleh macam ni. Dia kena macam ni tu. Dia panggil anak tu, tolong tak. Maknanya apa? Kudrah kita berbilang-bilang. Kudrah Allah. Jangan tuan-tuan ingat, contoh Allah buat gajah dengan buat semut, mana cepat siap? Ya. Kalau fikir akal manusia tak ada ilmu ni, semut dah kecil. Gajah payah, lalai dia tu nak kedut-kedut kan, payah tu. Allah ciptalah apa-apa makhluk pun kun fayakun, tegur kaki. Nak menunjukkan esanya kuasa Allah. Tu baru faham tentang esa. Begitulah juga boleh tengok matahari, tengok langit, tengok bulan bintang. Esanya kuasa Allah. Tak ada yang lain melainkan itu kena ngaji tauhid. Itu kita lain pula. Baik, hadirin dirahmati Allah sekalian. Tak gelap-gelap daripada tadi. Saya jatuhkan panjang lagi ni. Tengok masuk lagi. Dan juga kekuasaannya. Itu nanti yang ini maknanya apa tuan-tuan? Bila kita melihat yang bersifat akhirat, maka Allah nak supaya kita datangkan dalil. Jangan sampai tak ingat dia. Ya tak? Jangan sampai tak ingat dia. Kita lebih banyak ingat nikmat daripada yang memberi nikmat itu siapa. Ya tak? Kita lupa. Allah suruh tengok. Sebab tu dia kata kalau nak kira ni, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kira nikmat Allah tak akan terkira kita. Kemudian dia kata apa? Dan setengah daripadanya yang bersifat akhirat, melihat akan Quran, juga bersifat akhirat. Ini tujuan yang kita nak cerita ni, tujuan mata diciptakan. Yang bersifat akhirat seterusnya melihat Al-Quran, boleh baca. Satu nikmat sebenarnya. Allah bagi ini supaya boleh baca, boleh kenal Quran tu, boleh sebut nama Allah dan sebagainya. Sebab itu yang ini saya kesan. Kadang-kadang ada orang tak hafal surah Al-Mulk, bila nak edarkan, aku hafal. Saya tak kata salah, tapi menggunakan nikmat mata melihat kalam Allah itu tak apa. Betul tak? Tak. Dia sesuai ni kalau nampak ni naik motor, tabarakalladzi biyadihi al-mulk, akan tengok. Kan? Baca Yasin. Yasin ni kalau ikut tuan-tuan dah hafal sebenarnya. Tak payah baca Yasin ni, jangan tengok. Boleh tak? Yang penting ada seorang bibir. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal lajim. Tapi bila sebagai seorang-seorang, satu. Sebenarnya dah hafal dah. Betul. Tapi ada masa bila tengok baca Yasin,
kita edarkan surah. Nak dapat nikmat ni, Allah bagi mata melihat Al-Quran tu dapat pahala. Tuan-tuan tak baca pun dapat pahala. Tuan tengok aja, buka, tengok, tak baca pun dapat pahala. Tengok Kaabah tu pun dapat pahala. Tengok ni, maknanya disuruh melihat yang bersifat akhirat. Tengok tak tengok. Lepas tu dulu mana ada gambar, mana ada kamera macam kita, mana ada live. Setiap rumah memang ada gantung sejarah, ada gambar Kaabah tu. Semua rumah ada gambar Kaabah. Tujuannya nak melihat. Dulu mana ada, sekarang dah tengok real. Sampai kita Kaabah tu ada dalam rumah kan sekarang. Dulu mana nak bagi tahu. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Ini tujuan mata diciptakan. Nak pergi masjid tu dapat pahala. Kerana apa? Kita gunakan nikmat mata ni. Niat kita ke rumah Allah. Tapak demi tapak. Jadi dapat pahala tu kerana dengan nikmat mata ni Allah bagi. Jalan. Tapi saya pesan, kalau niat ke masjid tu masjid saja. Jangan singgah mana-mana. Nampak lagi maghrib ni. Orang kata bilang, saya tak kata salah, telah. Dia tidak sampai berdosa. Tapi dari sudut niat tadi. Kan? Sama juga orang Mekah. Kita pergi masjid, kita turun. Rupanya nak boleh jubah. Tengah-tengah tu niat dalam hati. Oh, niat ke dalam. Nak boleh jubah. Nak boleh apa nama rinda. Nak boleh korma. Macam-macam sikap. Saya tak kata salah. Tapi buatlah tumpuan yang betul dengan niat. Sebab takut nanti tengah semayang jangan mandang. Tadi tengah-tengah bilik tadi tu, kadang-kadang hati tu rasa cantik, tapi tak ni. Nanti dia datang. Sebab itulah kita ni sebenarnya dia tak boleh ada dalam hati ini yang menarik dia selain Allah SWT. Tak boleh. Waktu Nabi tak ada sifat. Kita kan ada. Kalau kita lalu kat kedai motor tu nampak, dia ada tarikan. Pergi kedai jam, ada tarikan. Kalau setakat pandangan mata saja, tak turun ke hati tak. Tapi biasanya benda cantik-cantik dari mata turun ke. Sampai tengok bini orang pun teringat-ingat sampai kali. Dari mata masa dia turun kan. Cantik. Bila sebut cantiknya, ataupun kita kata sedapnya, ataupun kita kata dia punya pengiktirafan yang kita bagi itu terlampau sangat, dia akan ada dalam hati. Saya, dia payah nak tu. Ataupun tuan-tuan suka sangat dengan lagu ni. Nak apa? Raya kita dengar lagu Alamak. Kalau tuan-tuan suka sangat, ada puan nyanyi, tengah nyanyi, masa dia air nyanyi. Dalam semayang, dia datang. Betul tak? Dalam semayang dia akan datang. Sebab kita memang bagi tumpuan lebih dekat dia. Hati ni, dia akan pergi kat mana kita bagi lebih dekat. Sebab tu tak boleh lebih-lebih. Tak boleh lebih. Dia akan jadi sakit. Kemudian dan tempat menuntut ilmu macam ni lah. Tuan-tuan datang tadi kan dengan niat nak belajar tadi tu, kan nampak dengan mata lampu merah berhenti. Dapat pahala. Masa bila berhenti lampu merah dapat pahala? Ketika perjalanan itu betul. Ya tak? Nanti kita tengok. Rupanya di situ ada juga kena-mengena dengan Allah ciptakan mata. Nanti kita sambung. Tapi nak beritahu di sini, masjid, Quran, menuntut ilmu. Maknanya penglihatan kepada yang baik-baik itu memang tujuan diciptakan mata oleh Allah SWT. Jadi berbanyaklah tengok Al-Quran. Kadang-kadang kita ada masalah tak tahu macam mana nak jalan keluar. Ambil Quran. Ya Allah, berbagi-bagilah pandangan aku kepada kitab tinggal ini sebagai yang boleh mendatangkan ketenangan bagi aku. Walaupun
Ya tak? Baca. Kadang-kadang dengan bacaan tu lebih lagi. Itu dah pakai lidah pula. Aku cakap dia. Ataupun apa nama, Kaabah boleh, tuan-tuan, walaupun hanya gambar sekalipun, memang realnya kat situ. Walaupun gambar sekalipun, tengok. Jadi siapa yang pernah pergi haji 3 orang tu, dia akan ada pengalaman. Baik, tengok Raudah. Lepas tu orang buat sampai bau dia tu sampai mari. Betul tak? Bau dia tu sampai mari, tuan-tuan, baik kan? Boleh sampai, dah rasa macam dekat Raudah. Ini kita galak-galakkan di masjid. Ini cantiknya itu baru-baru. Khususnya orang yang buat rayuan tak lepas dia. Ya, kita tak dapat dia. Walaupun tak dapat, kadang Allah datangkan baru. Ya tak? Maka itulah jodoh kita. InsyaAllah mudah-mudahan begitu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, ini baru masuk dunia, melihat akan apa nama? Melihat perusahaan engkau. Ini bukan kilau kamu, ini perusahaan yang maknanya melihat kepada apa-apa yang kita usahakan. Tuan-tuan nak makan, kan pakai mata. Jadi tengok dengan mata tu salah satu daripada tujuan mata dicipta. Sidai baju, nak mudahkan sidai jadi kan, pakai mata. Nak naik motor, pergi pasar, apa-apa yang diusahakan, faedah yang bersifat dunia. Yang penting niatnya bukan nak buat benda. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh. Dia kata melepaskan engkau, menyelamatkan engkau daripada jatuh. Itu tadi lampu merah, lampu merah, lampu merah. Dia menyelamatkan kita daripada dilanggar orang. Jadi mata ni nampak merah, berhenti, selamat. Nampak hijau, jalan, selamat. Itu sebenarnya adalah tujuan Allah cipta mata yang bersifat dunia. Nampak ada lubang, kita ke tepi. Nampak ada lecak, kita langkah. Nampak ada parit, kita langkah. Itu semua dengan sebab cuma dia bagusnya nampak ada rongkang atau nampak ada apa nama, lubang besar, kita langkah, maka selamat tak masuk lubang. Patut kena sebut syukur ada mata. Betul tak? Lagilah tuan-tuan jalan-jalan, orang depan berhenti, emergency brake. Apa kita buat? Kita pun tekan lagi sikit nak kena. Aku sepatutnya biasa ni cakap agak buta ke orang depan, agak tak ada lesen ke. Ini mesti lesen curi. Tak puas hati, buka lagi pintu, pergi dekat rumah tu, tak pergi pintu, takut kena marah. Sebenarnya mula-mula gaya apa? Alhamdulillah, tak kena pun. Cuma kita rasa macam rumah kita kenalah hidup kat dashboard sikit, anak kita tergantung kat tinggal sikit, kan? Tapi selamat tak? Kenapa selamat? Kenapa tuan-tuan tekan mereka? Mana dulu? Mata nampak, dia berhenti. Sebab itu tuan-tuan tekan mereka. Itulah tujuan mata dicipta. Sepatutnya alhamdulillah. Kalau rambut tak terbayang, dah berhenti pun tak ada. Nampak tuan-tuan saya kira banyak yang dah terlibat. Kadang-kadang Allah datangkan ujian ni, memang dia nak kita buktikan. Baru balik pasar, nak beli ayam, Allah, nak beli ikan, dapat. Nak beli daging, dapat. Nak beli sayur, dapat. On the way balik tu lah berhenti. Bila dia dah cakap bukan-bukan, rupanya takwil mana. Allah bagi nikmat macam-macam, tapi tak ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul lah tuan-tuan, kita ni manusia dia dulu memang selalu kena diingat-ingatkan.
Tapi itulah ingatan ni sebulan sekali. Itu yang dia nak kumpulkan sebulan tu. Datang ke tidak ke timur, ada jauh ni kan. InsyaAllah saya akan setia dengan jadual yang ada. Sebolehnya lah. Sebab apa? Bila saya bagi tahu tuan-tuan ni, bukan saja untuk tuan-tuan, untuk saya sekali. Saya tak boleh dekat rumah beli meja musuhnya ceramah seorang-seorang. Mana? Sama dari itu tak nampak wajah ni tapi kita kena sama-sama. Dan belaga nak menyelamatkan kita daripada belaga. Tadi tu lah berdentuk, berlanggar dengan orang. Itu semua dengan tujuan mata. Mana tujuan mata bersifat dunia ni dengan tujuan nak menyelamatkan kita. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya. Yang ini dah masuk bab lain. Ini bila kita dah terima nikmat mata ni, dah nampak dia punya kelebihan dan keajaiban, keagungan Allah, maka timbul macam mana nak bersyukur. Ni tajuk ini kalau sanggup sampai zuhur kita tak apa, biar sikit. Yang penting kita nak merasai nikmatnya mata yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau pasal balik rumah nanti tuan-tuan tengok, kita sesekali ni kena tengok rumah kita ni apa yang ada. Punya banyak ni. Fikir kalau perempuan yang mana apa? Baju, tudung. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia yang saya sebut tadi, macam mana kita nak kurangkan baju kita? Betul tak? Ada tak baju tu dah bertahun tak pakai, ada kan? Itu apa nama, majlis kebenaran dah buatkan dia punya apa nama tu, leban tu, bukan leban apa nama tu, tempat kita semula, betul tak? Kita semula tu kan dia akan jadikan hasil lain. Jadi dah mula gosokkan. Jadi iya tuan-tuan, kadang tak lombaan baju kita dekat tilam ni berapa bulan tak pernah pakai. Maknanya ada nikmat yang kita tak guna. Jadi kalau betul boleh sedekah, kau sedekah. Tapi kadang kita sayang tu saya baju ni, masa sedekah tu. Baju nikah boleh simpan lagi. Kita simpan baju nikah. Muat tak muat tu tak apa yang boleh simpan. Ambil gambar. Saya ambil gambar lagi. Gambar ada, kenangan ada semua. Saya tak kata salah. Tapi sebaiknya jangan ada nikmat-nikmat yang kita tak guna. Itu belum nikmat kursi lagi, nikmat meja, nikmat pinggan lampu. Dulu kan ada dulu masuk ke rumah orang yang nampak tu apa? Almari pinggan lampu. Tengok-tengok dulu ada sudu yang besar. Dulu sini kalau kursi tu lah. Dulu lah sekarang ada lagi. Dulu punya zaman. Jadi maknanya tengok kita punya kursi tu kan Allah nak nyampaikan kursi jati dalam rumah itu. Daripada mana kayu? Indonesia boleh jauhnya pokok tu, boleh sampai masuk rumah kita. Saya tengok orang beli kayu jati berpuluh-puluh gitu. Mana kata rumah susah? Senang semua. Paling boleh pos itu besar daripada dia, tinggi. Saya kata tak ada masalah, duit sendiri, tak ada masalah. Tapi nak beritahu nikmat Allah masuk ke dalam rumah kita. Jadi jangan tengok kursi, tapi tengok daripada mana datang kain-kain. Itu belum lagi kain baju kita, belum lagi makan minum kita, semua benda. Maknanya Allah dah bagi macam-macam nikmat kepada kita. Jangan sampai kata Allah tak punya untuk kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira cukup saya kata. Kalau pokok lama dia panggil pun tombak juga. Jadi saya kira mudah-mudahan dipermudahkan dalam pertemuan kita. Dan sebagaimana nasibnya, kita tutup dengan kita punya fikir kita.
yang bawah tu boleh lah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Shafi Allah ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Shafi Allah ya La
والحمد لله رب العالمين.